Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, khatib dalam khutbah Jumaat sebentar tadi telah berkongsi dengan jemaah dua hadis Nabi SAW yang sangat bermanfaat untuk dijadikan panduan kita bersama. Khatib memulakan khutbah dengan sebuah analogi bahawa ketika kita sakit, kita akan berjumpa dengan doktor, dan doktor yang memahami tentang penyakit memeriksa dan memberikan kepada kita surat preskripsi. Begitulah keadaannya ketika mana ummah berada dalam keadaan sakit. Doktor yang merawat kita itu adalah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, dan baginda menyediakan preskripsi untuk rujukan kita bersama. Khatib memposisikan dua hadis ini yang saling berkait antara satu sama lain sebagai satu daripada preskripsi Nabi SAW. Imam membawakan sepotong hadis daripada Sunan Abi Dawud, hadis 4343. Haddasani Abdullah bin Amr bin Al-As qala bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh dzakara al-fitnah. Bagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa ketika mana kami para sahabat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda bercakap tentang fitnah, musibah besar yang menguji umat Islam di akhir zaman. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum wa jaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat orang ramai berada di dalam keadaan janji-janji, perjanjian mereka itu terlerai, tidak terjaga, dan sifat amanah gersang daripada kehidupan, tidak lagi dijaga dengan baik. Kemudian baginda menunjukkan secara fizikal untuk menggambarkan kecelaruan masyarakat, bercampur aduknya di antara baik dan buruk, sukar untuk dibezakan di antara yang mukmin dengan yang munafik. Baginda telah meletakkan tangan, jari-jari baginda itu bersilang di antara satu sama lain untuk menggambarkan situasi ini. Dan apabila baginda menyebut begitu, faqumtu ilaihi, lalu Abdullah ibn Al-Amr bin Al-As telah berdiri, mungkin kerana begitu bimbang dengan keadaan yang digambarkan itu, dan beliau berkata, faqultu kaifa af'alu 'inda dhalika ja'alani Allahu fidak. Jika aku berjumpa dengan keadaan yang seperti itu, apa yang perlu aku buat, dan semoga Allah menjadikan aku ini sebagai tebusan untukmu. Itu satu ungkapan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan satu doa dan juga kesungguhan seseorang terhadap hajatnya yang dia mahukan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut dibuat, apa nasihatnya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam baitak. Yang pertama, lazimkan diri berada di rumah, utamakan diri berada di rumah. Jika tidak ada sebarang keperluan, tidak ada perkara yang bermanfaat, utamakan untuk berada di rumah. Ini bukan bermaksud mengurangkan kehadiran ke masjid atau ke majlis ilmu, tapi kalau tak ada apa-apa, saya saja nak lepak ke, duduk di rumah untuk menjaga agama kita, menjaga ibadah kita. Terutamanya bagi kami yang duduk di sini, yang di luar sana sukar untuk mendirikan solat, bertemu dengan sumber makanan yang halal berbanding dengan di rumah masing-masing, utamakan berada di rumah. Dan yang kedua, wamlik alaika lisanak, dan pegang, jagalah lisan kamu, kawal lidah daripada berkata-kata, elakkan daripada menutur. Dan saya kira ia juga teraplikasi dalam tulisan, komen-komen di media sosial. Jangan buat semua benda tu, elakkan, kecuali ada yang perlu, perkara yang baik. Kurangkan bercakap, berkata-kata yang harus kita bermuhasabah. Kalau kita tengok sekarang ya, di bahagian live chat, kalau dekat YouTube contohnya, ataupun di mana-mana platform media sosial, banyak komen yang seperti najis, kotor, tidak ada sebarang tujuan, dilontarkan untuk mendatangkan kemudaratan saya saja, sedangkan kemudaratan itu paling besar adalah ke atas orang yang komen, walaupun tujuannya untuk menyakiti hati sesiapa yang membacanya, sama ada tuan punya tanah ataupun orang lain. Yang paling mendapat kemudaratan adalah orang yang komen tu. Kawal, pegang, have a control over your speech. Jangan cakap benda yang tidak perlu. Dan yang ketiga, wahudh bima ta'rifu wa da'ma tunkiru. Ambil perkara-perkara yang kamu tahu sebagai betul, yang makruf, dan tinggalkan perkara-perkara yang kamu ingkari kerana kemungkarannya, kerana benda itu satu benda yang tak elok. Mana yang baik ambil,
Mana yang buruk tinggalkan. Jangan beralasan. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika bi amri khassati nafsik wa da'anka amral ammah. Hendaklah kamu mengutamakan, memberikan perhatian, komitmen kepada perkara-perkara khas yang berkaitan dengan diri kamu dan tinggalkan hal-hal orang ramai. Benda-benda yang berkaitan dengan keperluan kita, tentang sesuatu yang jelas kita berhajatkan kepadanya, manfaat untuk kita, dan benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, tinggalkan. Sama ada kita nak memahaminya sebagai we cannot fix the whole world, kita tak boleh nak tolong semua orang, tak boleh nak ubah seluruh dunia, ataupun benda-benda yang tak berkenaan dengan kita, gosip, artis, kita dengar saya ada orang pernah menyebut sesuatu ni, so apa pendapat awak? Kenapa pendapat yang saya nak berikan ini signifikan ke? Ada manfaat ke? Dan yang awak bertanya kepada saya ni kerana awak nak mendapat sesuatu untuk awak nak buat sesuatu dengannya ke? Ataupun sekadar membuang masa? Jadi hadis ini jika kita fikirkan dalam situasi pada hari ini yang begitu caca merba, amat kenalah untuk kita jadikan sebagai titik muhasabah kita. Dan satu lagi hadis lain yang dikongsikan oleh Imam dalam khutbah yang kedua, iaitu hadis yang sebelumnya jika di dalam Sunan Abi Daud dengan makna yang lebih kurang sama. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW telah bersabda, kaifa bikum bizaman au yushiku an ya'tiya zaman, bagaimana keadaan kamu, apa yang kamu akan buat jika kamu sampai kepada satu zaman, ataupun dengan lafaz alternatif, akan sampai masanya di satu zaman kamu akan tiba dalam satu keadaan yugharbalun nasu fihi gharbalatan tabqa huthalatun minan nas, akan sampai kepada kamu satu zaman di mana manusia itu teruk sangat keadaannya, dan apabila ditapis macam orang tapis tepung ataupun tapis untuk pisahkan di antara isi dengan kulit, maka yang tinggal yang berkualiti itu amat sedikit. Dalam situasi yang seperti ini, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum, telah merosot, hilangnya komitmen pegangan mereka terhadap janji-janji, dan juga amanah sudah gersang daripada kehidupan. Orang nak menipu, nak berdusta dengan begitu mudah. Wahtalafu fakanu hakaza, dan mereka berkhilaf, semua benda nak bertengkar, semua benda ada pendapat macam ni, ada pendapat macam ni. Asasnya bukan pada nak mencari apakah yang betul untuk diamalkan, tapi macam sentiasa nak bertanding, bersaing, pendapat siapa lagi kuat, lagi bagus. Dan baginda melakukan perkara yang sama dengan jari diselang-selikan untuk menunjukkan kerencaman kompleks keadaan pada masa itu. Wa syabaka baina asabihi wa kaifa bina ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, macam mana keadaan kami ya Rasulullah kalau kami berjumpa dengan situasi yang seperti ini? Qala, kata baginda, ta'khudhuna ma ta'rifun wa tadharuna ma tunkirun. Ambil apa yang kamu kenal sebagai perkara yang makruf dan tinggalkan perkara-perkara mungkar. Bila Nabi SAW kata ambil benda yang kita kenal, tinggalkan benda yang kita ingkari, nasihat itu ada liku-likunya, kerana apa yang kita kenal dan apa yang kita tolak itu sepatutnya benda yang kita kenal adalah benda baik yang biasa. Kerana benda yang baik itu yang kita biasa jumpa, maka dia adalah benda makruf. Dan benda yang tak elok kita tolak, kita ingkari kerana kita jarang jumpa. Cuma bahayanya ialah kalau benda baik semakin orang tak biasa, benda buruk yang paling banyak dan biasa kita jumpa, maka the norm, perkara normal adalah benda buruk jadi makruf, benda baik jadi mungkar. Ini bahayanya. Wa tuqbiluna ala amri khassatikum wa tadharuna amra ammatikum. Jika nak terlibat, terlibatlah dalam benda yang berkaitan secara khusus dengan hal ehwal diri kamu, dan hal-hal yang berkaitan dengan orang ramai yang tak ada kena-mengena dengan kamu, tinggalkan. Nasihat-nasihat ini amat penting. Saya fikir ia merupakan preskripsi yang begitu tepat untuk kita ambil pada mendepani ujian pada hari ini. Dalam keadaan ilmu banyak, maklumat ada di sana sini, ia tidak mudah untuk menerbitkan kebaikan kerana kita sebagai pengguna kepada ilmu itu ada banyak masalah. Wallahu a'lamu bissawab.